Ya, Alhamdulillah. Kalau tadi Puan kita dah tengok dah. Orang kampung dah hantar buah memang banyak Dekat 100 kilo ni. Dan ni sekarang ni proses apa ni Puan? Okey, selepas kita terima buah daripada makcik-makcik ni tadi, tak sangka ramai hari ni hantar lebih kurang 100 kilo. Ini proses cuci dan grading lah. Kita asingkan benda asing seperti daun-daun kering dan juga orang panggil apa ni? Tampuk dia Tampuk kita dia tu, buang lah Dan kemudian lepas ni kita akan terus naik atas periuk. Dia letak garam, dah ready untuk direbus lah. 10 jam tentu. 10 jam? 10 jam, tapi tentu kadang-kadang lebih tengok atas kuantiti buah. Kalau sekali rebus satu periuk tu boleh lama mana? Banyak mana tu? Periuk yang saya sedia ada ni 100 kilo sekali one shot atas periuk. Saya ada 4 periuk, 400 boleh. 400 kilo. 400 atas api boleh. Sebab ni adalah koperasi. Koperasi ni dia menghasilkan produk yang banyak lah. Ya, betul. Banyak lah. Kita memang ready untuk orang-orang kampung hantar buah bila musim macam ni. Okey. Dia sebenarnya kalau untuk musim buah ni, masa bila ada, masa bila tak ada ni? Setakat rekod yang kami sedia ada ni, setahun sekali. Kalau yang macam makcik tadi yang hantar satu kereta tadi tu, buah dia macam tu kategori grade macam mana tu? Ya, ni paling lawa lah. Antara grade-grade yang lawa, tengok kan besar karipap. Besar-besar jari tu. Ya. Besar-besar karipap. Besar-besar karipap. Memang ini lawa lah. Ni pokok lama. Lepas tu makcik tu bercakap berapa kali dia berbuah. Ni baru dia jumpa saya. Selama ni dia buat sendiri, dia buat sendiri. terbuang. Kalau tak ada musim buah pula macam mana? Memang kami menjual je lah yang sedia ada. Yang sedia ada dah. Yang musim tahun lepas tu masih lagi banyak, itu kami menjual saja. Kita nak tengok abang kita cuci kejap, lepas tu nanti kita nak proses merebus Ya, betul. Okey, baik. Saya nak tanya sikit lah, tadi kita dah tengok dah cara dia nak masak apa, nak rebus semua. Dan sekarang ni kita berada di dalam satu bengkel lah bengkel atau dalam koperasi Belimbing Buluh Rebus ni. Saya nak tanya sikit lah, apa bantuan yang Iskan dengan Kuskop bagi sebenarnya? Kalau kita tengok kat ni nampak peralatan memang banyak lah. Ya. Alhamdulillah, Kuskop memberi peruntukan lebih kurang 30,000 untuk peralatan saja. Antaranya yang kami minta seperti periuk ni lah, custom ni. Kemudian kita ada mesin sealer dengan vacuum belakang sana. Dryer oven. Nak make kering. Ni stainless steel semua, barang-barang stainless steel semua dari peruntukan Iskan. Kalau Puan beritahu juga, Iskan ada bantu juga untuk mendapatkan sijil halal juga. Betul. Sekali datang dengan peruntukan pensijilan, mesti dan halal untuk Belimbing Rebus.